Guys, aku tak tahu barang aku kat mana selalu. Tapi aku jumpa satu solution. Aku beli satu tracker. Tracker yang Bluetooth tracker tu, aku beli yang Apple punya. Harga dia RM139. Dan aku campur aksesori sekali yang keychain tu RM199. In total aku spend RM338. So aku guna tu untuk letak dekat wallet aku. And Alhamdulillah wallet aku tak hilang lah. Tapi masalahnya ada sekali tu aku cabut tracker tu, bateri dah habis. Lepas tu aku tak sempat nak tukar bateri tu. Aku hilang, aku tak tahu aku letak tracker tu kat mana. Last kali kat rumah ni lah, sampai kat rumah ni, bila check balik dia sampai kat rumah ni. Tapi aku rasa macam RM338. Uish, bazir kot. Mana tracker tu sekarang? So nasiblah aku jumpa kat TikTok Shop. Function sama, boleh guna app yang sama untuk track juga. Tapi harga dia jauh lebih murah. Jauh-jauh sangat lah lebih murah daripada RM338. So kalau korang nak terkejut, tengok dekat beg kuning yang aku dah sediakan kat situ. Cuba check harga. And bila korang dah check harga tu, and then kalau korang rasa macam, oh yelah aku nak letak lah kat kunci, nak letak kat wallet, letak kat kereta kan, letak kat mana-mana lah. Korang beli banyak-banyak pun tak apa. Check harga dulu and korang akan terkejut.